Assalamualaikum. Okay. Sebelum ni ada video saya shoot. Video tu tarikan kurang tepat. Video lama tu. So hari ni saya nak tunjuk sikit cara yang betul tarik dia. Cara betul je. Kita menarik busur dan tahan. Okay, dia ada 3 bahagian yang diluruskan. Yang pertama sekali kita ada an-nasal dan al-fuwaq dan siku. Ketiga bahagian ni mestilah lurus dari awal sehingga ke akhir. Maknanya dah lepas pun dalam keadaan yang lurus. Baik. Saya tunjuk lah. Okey. Tunjuk. Tarik. Lepas. Sekali lagi. Tarik. Saya tunjuk. Tarik. Lepas. Dalam keadaan yang lurus. Dia tidak begini. Perbezaan dia. Yang ini adalah cara yang salah. Ini adalah cara yang betul. So, dengan kaedah ni, baru kita dapat kualiti dalam panahan. InsyaAllah ta'ala.